sorry, panjang cerita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Esplanade, pada Berita Harian, Mediacorp, semualah media yang they, give so much support, massive promotion. Thank you very much. Pada radio station semua, Indonesia semua, terima kasih. Dan organizer yang adakan concert like this, terima kasih. Ini akan dikekalkan lagi, kekalkan lagi 60-an, tak akan hilang. InsyaAllah. Yeah. Oh, bahagia kau lagu bersama. Oh, bahagia untuk kita berjumpa. Bahagia di mana kasih mesra untuk hidupku selalu jodohmu diriku. Saya sukalah tengok you punya persembahan. Nampak sangat you punya profesional tu, boleh stop, boleh Tapi buat. jatuh tak profesional. Kau ulang balik. Kenapa? Apa? Macam mana boleh Masih ini bayangkan rambut Dia palsu. kali buat macam bengkok lah kat atas. Tak terukam. Tapi Tapi tak ada assistant. Tapi saya kata terus terang, sekali lagi tepukan untuk Jun. Dia memang, saya suka lah cara you menyanyi, suara masih sama. Habis cara you beri respect pada pihak media semua. Terima kasih. Dulu belum recording artis ada nyanyi kat club apa ada? Dulu. After lah. Bukan sebelum. Semua masih dalam sekolah. Oh, lepas Sweet 16. lepas bikin album terus nyanyi kat club lah. Itu dah masa 60-an ada less aktif kan? For almost 15 years I think. Tapi betul lah, betul ya, suara dia masih sama seperti dulu Oh, boleh lah. Ini masalah tudung ni, kalau tidak macam lagi lain suara dia. Jadi dia terjejas lah dia punya persembahan dia. Aku nak kasi pakai cap, aku tak kena pula. Okay. Kalau ingat dulu-dulu siapa yang paling rapat dari kita buat yang paling rapat dengan you penyanyi siapa tu? Seperti Allahyarhamah Siti Zaitun. Oh, rapat dengan dia. Kenapa? Daripada sekolah. Oh, kawan bangku sekolah. Pada sekolah, sama-sama menyanyi. Ada sukan sama-sama. Inilah orang 60-an berbual Kau ikut ni. Jadi kalau tidak froze kan. Jadi dulu duduk kat kampung mana? Tak ada kampung. Kau tak duduk kampung? Kau duduk kat atas pokok? Kampung Arab. Kampung Arab macam mana tu? Duduk di Katong, East Coast. Oh. Okey, jadi Boleh, kita pergi sekarang ke replay dan duduk. Saya dah pergi kontraktor. Okey, berikan tepukan ke Bulan Bola. Wow.